Saya Luqman Nur Hakim bin Muhammad, merupakan eksekutif pengurusan sekolah harian Pandai Education. So kami berada dekat SK Hashim Awang di Kepala Batas Sekolah Pinang. Antara sebab kenapa kita datang ke sekolah-sekolah, datang berikan pencerahan, penerangan tentang aplikasi Pandai ke semua sekolah-sekolah yang kita pergi, ada 3 sebab lah basically. Pertama, kita nak menyambut baik dasar penjitilan pendidikan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana kita nak mendigitalkan pendidikan itu sendiri dan kita nak bagi tahu kepada semua sekolah dah kena start daripada sekarang untuk kita ada satu literasi dalam pendigitalan pendidikan. Yang kedua, kita dapat mempromosikan portal Delima kepada murid-murid supaya keaktifan Delima bagi setiap sekolah tu lebih meningkat dari semasa ke semasa. Dan yang ketiga, yang paling penting, kita sebenarnya nak berikan satu peluang kepada murid-murid, khususnya murid-murid di kalangan B40 dan M40 untuk dapat satu peluang pembelajaran yang lebih mudah dan seronok. Sebenarnya kepada murid-murid lah, supaya dengan cara ini murid-murid dapat tingkatkan lagi prestasi akademik mereka dari semasa ke semasa. Okey, harapan saya lah dengan adanya aplikasi Pandai, dia dapat memberikan satu peluang yang terbaik kepada murid-murid yang kita dah terangkan tentang aplikasi ini. Sebab saya asalnya lah, kalau nak cerita pasal diri saya dulu daripada asal kampung. So saya tak dapat peluang-peluang macam ni, macam mana yang diberikan kepada murid-murid yang ada sekarang ni. So saya pun sendiri, bila kita berasal daripada kampung, kita punya literasi tu sangat kurang. Pendedahan tentang digital tu sangat kurang. Jadi dengan ada program-program ni, saya harap murid-murid yang dapat dengar penerangan daripada kita dapat gunakan sebaiknya aplikasi Pandai ini dan dapat tingkatkan lagi prestasi akademik mereka, dan insya-Allah saya doakan murid-murid semua dapat berjaya satu masa.